Reuters tersilap dan dunia ditipu sekejap olehnya. Pada 22 Disember 2025, Reuters melaporkan bahawa Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan Najib Razak menjalani tahanan di rumah. Itu fakta salah. Keputusan sebenar permohonan adalah ditolak. Ini bukan salah tafsir kecil. Reuters gagal membezakan perkara paling asas dalam liputan kehakiman. Hujah peguam bukan keputusan hakim. Untuk agensi yang mengaku standard emas, ini memalukan. Hakim Alice Lock Yi Ching memutuskan titah addendum tidak sah kerana tidak melalui lembaga pengampunan seperti diwajibkan perkara 42 perlembagaan. Ia jelas, tegas. Namun, Reuters memilih kelajuan berbanding ketepatan. Melaporkan awal, membetulkan kemudian. Mahkamah dilayan seperti sidang media. Ini bukan konspirasi politik. Ini kegagalan editorial akibat kultus kepantasan. Persaingan wire news, tekanan algoritma dan kegairahan first to publish telah mengorbankan disiplin. Lebih buruk, kesilapan itu berjangkit. The Straits Times dan South China Morning Post menyalin laporan salah sebelum membuat pembetulan. Inilah Reuters Effect. Percaya, salin terbit tanpa semak. Kesan nyata pemerhatian antarabangsa, kekeliruan naratif palsu dibebaskan senyap-senyap, subur dan perspektif terhadap kehakiman Malaysia tercalar. Pembetulan datang lambat, dusta sudah berlari jauh. Intinya, mudah dan keras. Yang paling laju bukan paling benar. Media global perlu pilih penjaga kebenaran atau kilang tajuk pantas. Jika Reuters mahu kekal relevan, satu prinsip wajib dipaku: berani lambat dan tepat.